Hampa tahu tak orang yang paling kaya dalam Malaysia ni siapa? Dia bukan orang yang kejar glamour, bukan yang nak tunjuk harta, tapi seorang yang dulu jual lembu tepi jalan. Nama dia aku nak persembahkan, Tan Sri Syed Mokhtar. Nak dengar? Okey, Tan Sri dia bukan lahir dalam keluarga yang kaya lah. Dia ni lahir dalam keluarga yang agak miskin. Rumah dia rumah papan biasa, anak ramai, sekolah pun kejap-kejap je kan. Keluarga ni selalu berpindah pindah sebab ikut kerja ayah dia. Ayah dia ni apa buat tau dulu. Ayah dia ni peniaga kecil, jual lembu, jual kebab kan, bukan yang macam token besar tu tau. Biasa-biasa orang kampung punya kerja. Tapi kalau korang nak tahu kan, dari kecil lagi Syed Mokhtar ni dah belajar satu benda. Aku share dengan korang. Koma lah. Okey, kalau hidup susah, hampa jangan merungut. Baik hampa belajar cara nak ubah nasib kita. Dengan doa, tawakal, ingat. Jadi, apa yang dia ni buat? Okey, Tan Sri dia mula berniaga bukan sebab dia minat nak berniaga kan, tapi sebab dia nak tolong keluarga dia survive. Itu je sebab-sebab utama dia lah kan. So, masa umur dia belasan tahun, dia ni tolonglah ayah dia ni jual lembu dekat pasar kan. Bangun awal pagi, timbang lembu, kat tali, tolong nego harga kan. Contoh, berniaga dekat pasar. Dia belajar, dan time tu lah dia belajar kira untung rugi, belajar cara baca muka orang, belajar siapa cakap jujur, siapa cakap tipu. Daripada situ pembelajaran dia yang pertama lah, lesson dia untuk kehidupan. Cuba hampa bayangkan kan, orang sekarang sibuk dekat social media kan, tapi masa tu dia tengah sibuk angkat bunyi beras, tolong mak dia jual barang rumah ke rumah, house call. Macam budak astro. So, nak pergi sekolah pun kadang-kadang tak ada kasut. Tapi, dia tak pernah nak merungut. Rezeki bukan datang pada orang pandai je, tapi pada orang yang rajin berusaha dan tawakal kepada Allah. Tapi, kalau hampa nak tahu, hidup dia ni tak senang kan. Berkali-kali dia rugi, berkali-kali dia kena scam. Apa dia buat? Dia start bisnes beras. Dia start jual lembu lebih besar. Kena scam dengan orang tengah. Jadi apa yang dia buat? Dia buat logistik. Tayar lori meletup, barang rosak, rugi lagi. Masya Allah, ujian dia kau. Ada masa duit dalam tangan dia kadang-kadang tinggal RM20 je. Bayangkan. Ada masa stok barang dia lah langsung tak laku. Tapi dia yang power je, dia tak pernah nak salahkan takdir, tak pernah nak salahkan orang sekeliling. Apa yang dia buat? Dia cuma belajar ulang kali, belajar lagi dan lagi sampai tiada lagi. So dalam masa dia tengah belajar lagi dan lagi tu kan, sampai satu hari dia ni sedar satu benda penting kan. Kalau aku atau hampa nak berjaya berbenar lah kan, jangan ikut orang. Kita kena bina jalan kita sendiri. Jadi dekat situ lah dia punya turning point lah kan. Orang sekarang panggil turning point lah kan. So dari jalan kecil itu, dia jadi pemilik empire yang besar. Tapi yang orang tak tahu tentang Tan Sri ni kan, dia ni pemalu yo. Benar-benar pemalu dengan publicity. Dia pecah masuk dalam bisnes besar macam pelabuhan, logistik, otomotif, perladangan kan. Nama dia bukan naik laju tau, nama dia naik slow. Tanpa dia tunjuk kat orang, show off kan, tanpa dia buat drama lah kan, buat pelik-pelik kan. Sebab tu yang paling banyak rakyat Malaysia hormat dia sebenarnya. Sebab dia ni antara dermawan yang terbesar di negara, tapi langsung tak suka orang tahu tentang kebaikan yang buat. Contoh Yayasan Al-Bukhari
Apa yang Yayasan Bukhari ni buat? Dia buat universiti, sekolah, masjid, muzium seni Islam, program bantuan makanan, dan dia bagi beasiswa beribu-ribu pelajar dapat. So, apa yang terjadi dekat dia? Satu hari ni ada satu wartawan dia tanya, Tan Sri, kenapa Tan Sri tak suka show off untuk menderma? Senang je dia jawab. Dalam Islam ada ajar saya, tangan kanan bagi, tangan kiri tak perlu tahu. Ayat tu kalau kat aku bukan semua orang boleh buat macam tu. Nampak? Dari budak susah jual lembu, dia jadi manusia yang bangunkan ribuan orang. Orang lain lah maksud dia. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki besar ni pada orang yang hanya hati dia ni besar. Ya betul. Bukan semua sama rezeki dia. Jadi kesimpulannya, hati kena besar dulu, baru Allah bantu. Jadi Syed Mokhtar ni ajar aku kan, dan aku harap koma pun dapat satu hal lah, keberkatan lebih penting daripada kekayaan. Dan kejayaan tak perlu menunjuk-nunjuk, cukup sekadar diri kita dan orang sekeliling kita yang rapat tahu. So dia ni tak pernah nak minta pujian, tak pernah kejar spotlight, dan nama dia tetap disebut-sebut. Sebab apa? Sebab budi dia memang sangat banyak. Kalau korang nak tahu, aku rasa kan, bukan semua orang kaya berjaya loh. Tapi orang yang berjaya bila dia bantu orang lain. Aku rasa lah kan, inilah kejayaan dan kaya yang sebenar yang ada di dalam cerita. Tapi itu cerita Syed Mokhtar kan, cerita yang tinggal dalam hati dan fikiran. Itu semua hampa fikir lah sendiri. Jangan kau memendap udah. Dunia ni tak udah-udah dengan misteri. So, sampai jumpa dalam video yang akan datang.